Pada saya padu ni wajar ataupun memang sepatutnya ya diwujudkan kerana dia akan menyatu padukan semua data-data yang ada di banyak tempat yang selama ni berterabur. Kita perlu membuat keputusan berlandaskan data dan sains. I think he's trying to do a very data-driven approach in solving the issues faced by our government. Disediakan untuk semua rakyat Malaysia. Selamat datang diucapkan ke Majlis Peluncuran Pengkalan Data Utama PADU. PADU berperanan sebagai penyedia pengkalan data utama negara yang selamat dan komprehensif yang akan membolehkan analitik data secara lebih tepat dihasilkan. Ini bakal membantu penggubalan dasar dan proses membuat keputusan berpacukan data selain membolehkan pelaksanaan dasar yang bersasar bagi mengimbangi kedudukan fiskal. Inisiatif ini merupakan antara keutamaan kerajaan dalam memastikan manfaat limpahan ekonomi dapat dirasai secara adil dan saksama oleh segenap lapisan rakyat. Ketersediaan padu akan membantu penggubalan dasar dan proses pembuatan keputusan yang berpandukan data. Hari ini kita luncurkan suatu pendekatan apps yang baru yang sangat penting. Ia menunjukkan keupayaan kita dan penyertaan masyarakat keseluruhannya. Menjamin supaya manfaat dan kemudahan itu dinikmati oleh orang yang berhak menerima. Dan tentunya dengan cara yang sekian mengurangkan kos, mengurangkan ketirisan. Pembangunan padu merupakan sebahagian usaha kerajaan ke arah kerajaan berteknologi termaju. Segera ke platform padu, laksanakan tugas dan tanggungjawab masing-masing. Jom daftar padu. Jom daftar padu. Jom daftar padu. Okey, mari ramai-ramai kita daftar padu. Jom daftar padu. Jom daftar padu.